Hey, Assalamualaikum. Wak gapo tu? Hari ni budak kerja tempat kita ambil ikan pati kol rumah dia. Suruh kita masak weh. Kita nak buat gapo ni eh? Dua ekor ni rasa tak habis ni kita ni. Kita nak buat seekor sipel dulu seekor. Kita tak boleh makan dua ekor tak habis. Okey, jadi kita ambil seekor dulu, kita pergi potong buat masak dulu. Kita ambil ni seekor. Kita buat dulu seekor, kalau tak cukup kita boleh buat lain pula. Nak terah ni habis dak ni kita masalah ni kita nak potong dia kecil-kecil. Okey, yang mana tak pandai buat ikan pating tu boleh tengok video ni ya. Kita pun tak pandai juga terah-terah buat uduh-uduh ni. Lagu mana orang-orang tino tak pandai masak tu boleh tengok video ni, tengok kita potong. Okey, sudah kita potong, kita mari basuh dia dulu sebab ikan pating ni ya orang tengok kolen ni dia rasa takut hanya-hanya kita buat kalena-lena dia ni. Aduh, suka kita pun. Hey. Okey, jadi kita sudah basuh ni, kita sejakkan air dulu, agak-agak cuci dah rasa ikan kita ni. Aduh, kita. Lepas tu kita lepas ada ni kita pergi cedekan kakak kita nak buat kensong. Hak kita nak buat kensong. Ikan pating ni tak lagi dah kensong ataupun asam pedah ataupun pati poyak. Hak tu kita tak pandai buat. Okey, jadi kita ubah dalam kat blender ni, kita nak pergi mesenkan hawa-hawa kensong kita dah. Okey, jadi siapa nak resipi tu kita tunjuk belakang dah. Kita cedek bawang putih, lada ataupun kunyit belacan ni. Masalah ni kita nak mesenkan dia ni. Mesenkan dia dulu, kita nak mesen dia betul-betul lumat. Okey, yang mana ngidam nak makan kensong tu boleh tengoklah video kita ni kensong cara kita lah. Uduh-uduh kita buat ni. Sedap tak sedap? Atas demo lah masak lagu mana. Okey, sudah lumat dah kita meseng, kita cabut dulu, terah-terah siung dulu. Aduh, pedih hidung. Dia rasa-rasa pedah naik hidung dah. Okey, selepas tu kita pergi bubuh air dalam koli. Ubah air dalam koli, agak-agak lah air tu banyak mana air tu. Air dalam 4-5 sendok lah air tu. Ya, air banyak sangat juga dia tak sedap agak. Selepas kita ubah air tu, kita bukakan api kita. Kita turunkan hawa-hawa kensong kita. Aduh, jadi tengok percaya. Okey, selepas kita ubah hawa dia dalam kuali dalam air gapo ni, kita buka api. Wia gelegak lu sebentar dah. Kita wia gelegak lu sebentar, lepas tu kita kau hejah kita nak bubuh gapo dalam tu dah. Okey, tu sudah. Masa dia tengah gelegak tu, kita boleh cari kakak kita nak gapo yang kita nak bubuh masuk dalam tu. Yang penting mula-mula gula dan ajino. Jangan lupa ajino tu. Lepas tu garam turut belakang. Kita ni mesti tak ada semua asal Jawa. Setiap kali nak buat kensong, kita kena ganti dengan asal lima. Asal lima pun boleh makan jugalah kalau siapa dia nak bubuh tu. Okey, kita turunkan ikan kita, ikan pating kita ni turun. Lepas tu kita buka api slow. Ikan pating kita duk rasa masuk dalam air. Tu cara resipi hak orang lain tu lagu mana, hak tu kita tak tahu dah, tapi cara kita buat lagu ni dah. Okey, lepas tu biar nak sedap tu memang kena ada asal Jawa, tapi kita tak ada hama dah. Orang lain buat lagu mana tak tahu. Lain kubel, lain ikan, lain orang, lain macam beres. Okey, masalah ni kita mari cari buah nenah ataupun kakung ni garu pala dah. Kita tu nampak garu pala dah. Kakung tak ada pula. Hari ni kakung tak ada. Ada nanah butin nak pergi cari kakung mana? Rasa-rasa ada lep belakang. Sudah pula kakung tak ada. Aduh, habis tebah kat orang pula. Ada tak? Ada tak? Hai, rasa apa kakung ni? Ada lagi satu pokok kita boleh buat kensong hari ni dah. Kita jumpa kakung sama dengan rupuk. Okey, kensong kita pun sudah gelegak tu. Okey, dia gelegak tu kita mesti kita nak terang rasa dulu lagu mana dah. Okey, kita mari nak terang rasa kita dulu, rasa kensong kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Lagu mana tu? Aduh, sedap kau. Aduh, yang mengangur aku pun. Sudah terasa siap dah. Kita turun kakung tukang repuk hok kita cari saat ni dah. Kita sudah basuh dah, boleh pun sikit kakung. Allah, tapi kau ni sedap kakung banyak. Okey, selepas turun kakung kita turunkan nenah sikit biar ada rasa masam-masam. Okey, kita kera dulu sebentar. Biar nenah tu berasa dengan isi ikan, berasa dengan kuah gapo. Tunggu boleh 10 minit kita akak dia. Okey, selepas 10 minit kita tunggu, kensong kita sudah dimasak. Tengok kuah surut molek lukau molek kensong kita. Jadi kensong tengok kepala ikan tu. Okey dah, terima kasih semua hodok tengok video kita tu, lagu mana tu. Ni kensong ni. Bolehlah udah siapa nak buat kat rumah tu, nak wicik-cik abang makan tu, kat abang dia tu. Okey, dapat lagu mana tu? Jangan lupa like, lupa share dulu. Lepas tu
Video kita sekat ni dulu deh. Kali kita ke Assalamualaikum.